Jaza'an. Ya. Jaza'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Wa kazzabu. Pegang lagi zal tu. Wa kazzabu bi ayatina. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء Tadi muncul kau nak ni? Kau jadi kan? Tadi bunyi wa kulla syai'. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Fadhuqu falan nazidakum illa azaban. Okey, makcik tengok dekat perkataan falan nazidakum. Jangan kan? Fadhuqu falan nazidakum. Kalau makcik baca fadhuqu falan nazidakum, dia ada curi sikit harakat. Kita nak bagi harakat tu standard kan? Ustazah boleh sekali lagi? Boleh. Fadhuqu. Okay. Harfu dzal tu mula-mula makcik kena letak dulu makhraj dia, lepas tu baru makcik munculkan pipi mulut kan. Okey, makcik tengok mulut kita. Fadhuqu falan nazidakum. Fadhuqu falan tangki tu laju. Falan tak boleh. Falan nazidakum. Fadhuqu. Makcik muncul kena ikhlas. Tak boleh fadhuqu. Situ tak boleh. Makcik kena buat gini cik. Fadhuqu. Dia tengah buat latihan. Oh, tengah buat latihan. Fadhuqu. Untuk Aceh itu fadhuqu. Makcik buat kat tempat tu je. Makcik kena muncul betul-betul. Makcik tengok mulut kita, beza. Fadhuqu dengan fadhuqu. Tak aci. Cuma makcik tengok comel. Makcik buat tak yang itu kan? Tak buat kan? Tak jadi. Kena buat. Kena buat. Dia kecek Kelantan. Makcik kena buat hal tu kan? Fadhu. Untuk jadi. Mana juga Ustaz. Gitu-gitulah kecek-kecek. Kita tiru je kan? Fadhu. Makcik fadhuqu. Jadi bibir mulut tu jadi bulat kan? Fadhuqu falan nazidakum. Tak aci, tak buat gitu. Lagi tebal pula jadi fadhu. Makcik fadhu. Fadhu. Buat mana? Makcik kena muncung. Macam makcik sebut apa? Ayat bahasa Kelantan ni lah. Dah jadi dah sikit, tapi bibir mulut tu kena ke depan lagi kan. Makcik buat yang fadhuqu kan. Makcik kena muncung lagi. Fadhuqu falan nazidakum. Wa kullu madmumin falan yatimma. Ada dalil. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Kan? Mai depan dah. Kan? Fadhuqu falan nazidakum illa. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba.
Kau buat